Saya sebut daripada awal, turun Anwar ni lah kerana nak tukar Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebut dah daripada dalam sidang media sebelum-sebelum ni, individu yang bermasalah dalam negara sekarang ni lah yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi PH ni dan BN pun ada ramai je tokoh-tokoh. Sebenarnya lah, walaupun kami ni berbeza warna parti, tapi kita akui dalam kalangan mereka ni ada je orang yang boleh buat kerja. Tapi orang-orang boleh buat kerja ni selalunya dia ketepikan. Dinaikkan orang-orang yang pandai menjilat. Orang-orang ni dinaikkan. Jadi kita tak mahu orang-orang yang duk jilat-jilat orang ni tak boleh. Duk jilat-jilat orang ni mana boleh jadi pemimpin negara, tak boleh. Dia kena naik orang yang ikhlas betul-betul berjuang untuk rakyat, untuk semua. Saya rasa ramai lagi pemimpin-pemimpin lain. Dalam PH ni ramai lagi yang boleh jadi Perdana Menteri, dalam BN sendiri boleh jadi Perdana Menteri. Turunkan Anwar, naiklah siapa-siapa dalam kalangan kamu. Tapi kalau kamu tak ada tokoh duk play sama sendiri, bagi kat kita lah. Sukacita untuk kami umumkan, himpunan tetap diteruskan. Turun, tetap turun. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru mengumumkan pengumuman yang sungguh istimewa. Yang saya rasa RM100 itu pun dah habis dah semalam lagi. Tetapi nampaknya rakyat semakin marah dengan pengumuman tersebut. Dan kami hari ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana menjadi promotor kepada himpunan ni. Bila diumumkan begitu, maknanya pertama menunjukkan himpunan ini walaupun tak berhimpun lagi, berjaya mendesak dia untuk membuat sesuatu untuk rakyat. Sebenarnya dia boleh buat, tapi dia tak mau buat. Dia boleh buat sebenarnya, tapi dia tak mau buat. Saya tak tahu dia buat apa. Mungkin dia sibuk kesana kemari, wallahualam, untuk mencari potensi-potensi pelaburan. Maknanya ini menunjukkan himpunan ini walaupun belum berlangsung, berjaya mendesak kerajaan untuk buat sesuatu untuk rakyat. Walaupun sebenarnya tak mencukupi pun. Tetapi sebenarnya himpunan ini berjaya walaupun belum lagi berlangsung. Saya ucap terima kasih. Kami ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kita dapati selepas pengumuman tersebut, lagi rancak orang nak turun ke himpunan. Lagu-lagu untuk turun ke himpunan tu lagi banyak dibuat oleh rakyat. Maknanya himpunan ini semakin mendapat sambutan walaupun ada pengumuman yang dibuat. Saya pun tak pasti, kami pun tak pasti kenapa dibuat pengumuman itu sebelum himpunan. Jadi sudah tentulah kalau tanya kami kata dia sangat berkira-kira himpunan. Mungkin nak mengurangkan jumlah orang untuk hadir ke himpunan. Tapi walau bagaimanapun, setakat ini kita punya head count dalam mesyuarat kita sebentar tadi, daripada parti politik sahaja, daripada PAS, daripada Bersatu, daripada MIPP Gerakan, sudah lebih 100,000. Yang ketiga, kami juga mengambil maklum kenyataan media daripada pihak Ketua Polis, Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur yang mengumumkan tentang kerjasama pada pihak polis terhadap penganjuran himpunan ini, dan kami ucap terima kasih banyak-banyak mewakili Sekretariat Penganjuran Himpunan dan mewakili rakyat kerana pihak polis membenarkan ataupun memberi kerjasama yang sangat baik, dan kami yakin pihak polis akan membantu memandu perarakan peserta himpunan ini daripada 4 tempat checkpoint ke Dataran Merdeka. Acara-acara kita ni simple sahaja. Kita berkumpul di setiap checkpoint, kita berarak ke dataran, kita mendengar ucapan di Dataran Merdeka, hujung sekali kita akan mengaminkan bacaan doa dan kita bersurai. Tidak ada acara lain. Kalau ada dibuat acara-acara lain, umpamanya bakar sesuatu, itu bukan acara kita. Itu adalah provokasi daripada pihak-pihak luar dan kita tak benarkan provokasi begitu. Dan kita mengarahkan kita punya pasukan amal, pasukan keselamatan kita yang bertugas, lebih daripada 1,000 orang anggota amal bertugas membantu pihak polis. Kalau nampak saja provokasi-provokasi yang bukan daripada kita ni, tangkap, serah kat polis. Penjawat awam juga adalah manusia yang berhak menyuarakan apa-apa jua pandangan dan pendapat. Mereka tidak perlu takut sebenarnya, dan kalau mereka dikenakan apa-apa tindakan seperti yang disebut oleh Timbalan Presiden PAS, kita bersedia untuk memberi bantuan guaman kepada penjawat awam yang dikenakan tindakan oleh bos-bos mereka kalau mereka turun ke himpunan. Jangan takut. Kita turun himpunan, mereka nak larang, tapi kalau mereka turun himpunan mereka boleh pula. Itu yang double standard dalam Malaysia ni. Penjawat awam yang menyokong mereka turun himpunan mereka boleh, tapi penjawat awam yang turun himpunan kita dia nak tindakan. Ini tindakan yang tak profesional lah. Sepatutnya lepaskan penjawat awam ni. Dia nak sokong mana-mana parti politik, ikut dia. Yang penting dia buat kerja, jalan kerja dia macam biasa. Untuk menjelaskan sekali lagi, tujuan utama himpunan ini dan apa yang diharapkan himpunan ini?
Ya, sebenarnya cikgu pada himpunan ni Datuk Seri Perdana Menteri sendiri. Dialah guru kita semua dan hari ini kita melaksanakan apa yang dia ajar kepada kita. Jadi takkan cikgu tak ingat cikgu ajak apa kami dulu. Kami ni semua murid-murid cikgu. Jadi kita sebenarnya melaksanakan apa yang pernah mereka buat dulu. Yang pertama. Yang kedua, ini satu cara manifestasi rakyat untuk menyuarakan suara mereka, menunjukkan rasa mereka tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku oleh pihak kerajaan, apa yang dibuat oleh pihak kerajaan hari ini. Tidak menyelesaikan isu rakyat. Pengumuman yang dibuat baru ini pun tidak mampu menyelesaikan isu keseluruhan. Dia hanya short term sahaja. Tapi tak boleh selesai jangka masa panjang. Rakyat nak tengok solusi jangka masa panjang. Semua yang dijanjikan itu mesti ditunaikan. Jadi, kalau dia kata himpunan ini tidak berperlembagaan, Tengku Maimun, Tengku Maimun dah sahkan tidak berperlembagaan. Kalau mereka, saya dipanggil juga mereka buat 60 laporan polis terhadap himpunan ni. Buatlah, tak ada masalah. Kita bukannya buat benda salah. Saya rasa mereka ni tak ada kerja lain kot. Baru belajar nak buat report polis. Kita dah buat report polis lama lah. Daripada hampa nak buat report polis 60 laporan polis, lebih baik hampa buat 60 cadangan kepada kerajaan untuk selesaikan hidup masalah rakyat. Itu lebih berbaloi. Tapi terima kasihlah. Lagi banyak kawan-kawan PKR ni buat report polis, lagi mereka mempromosi program himpunan kami. Kami ucap terima kasih. Tolong bantu marketing program kami. Kita memerlukan ahli parlimen daripada seberang sana yang berani. Kita semua dah cukup berani dah. Kalau tidak, kita tak umur himpunan ni. Tapi kita tahu mereka berani. Cuma mereka disembunyikan keberanian itu oleh kuasa-kuasa tertentu. Jadi kita nak keberanian itu semakin terzahir. Kalau mereka benar-benar ikhlas berjuang, mereka boleh menyokong kita dan usul tersebut insya-Allah akan berjaya. Kalau tak berjaya, kita tunggu PRU. Kita ikut seluruh demokrasi, tak ada masalah. Kira cakap-cakap macam himpunan ini ialah untuk tujuan nak kudeta, nak menjatuhkan kerajaan. Dia bukan itulah. Tak betul, yang tu depa. Kita tak buat macam tu. Kita ikut undang-undang. Kita nak menyampaikan suara, mesej secara demokrasi. Baik, saya akhir sekali saya seru supaya semua para peserta yang nak hadir ni jaga keselamatan, pandu dengan hati-hati, itu utamanya memandu kereta sendiri, yang membawa motosikal. Bas-bas terutamanya kita elakkan apa-apa unsur yang boleh menyebabkan berlaku kemalangan, dan ikut panduan pihak polis supaya meletakkan kenderaan pada hari Sabtu tu kita jangka ramailah sesakan sesak Kuala Lumpur ni yang dan train juga akan penuh. Kalau boleh gunakan pengangkutan awam, kami yakin pengangkutan awam juga train LRT semua akan penuh, tapi gunalah sebaiknya insya-Allah. Dan yang akhir sekali, ini saya ulang, inilah himpunan permulaan, bukan pengakhiran. Ini permulaan kepada gelombang kebangkitan rakyat untuk selamatkan Malaysia. Dan kalau kerajaan ataupun Perdana Menteri masih lagi berdegil, himpunan-himpunan yang lebih besar akan berlangsung selepas daripada ini untuk menuju ke PRU 16.